ถ้าเป็นเงินเก็บต้องกี่บาทก็จะเอาราคาทองเมื่อกี้แหละครับถ้านี่mah 5 kok sama duit banyak mana nak wajib kena keluar zakat kena ambil harga mah tu lah dengan berat mah 5 kok sama jadi nak tahu duit banyak mana wajib kena keluar zakat kita ambil harga mah hari ni iaitu mah saat ni tu 46,700 kok kita gikun dengan 5.59 nah ambil 46,700 gikun dengan 5.59 5.59 ni sama dengan mah 5 kok sama dah lepas tu gikun dengan 5.59 maka tu baik wajib zakat ni sok zakat tahun ni nya 261,053 kok pio ada duit cukup setahun dalam bank 261,053 kok naik kertas cukup setahun dah wajib nak keluar zakat apa kalau duit dia ni bayar zakatnya no apa kita gihan dengan 40 halu dah nah duit 261,053 kok saat ni gihan dengan 40 tu baik wajib zakatnya 6,500 kok 27 kok nah 6,500 kok tu wajib zakat tu cara hitung mudah je jangan buat jadi payah nah kalau kita wasa belik hatta make center mari tak apa tak check dalam page UTK mari lepas tu start nak kamdon we nah nak hitung we kita tu takut belik kok belik selalu kalau kena lek zakat kok kalau duit pracarak tak belik mana duit digital wallet pun tak belik mana gitu parok sungguh dah alhamdulillah nah เราเปิดร้านเล็กๆมา2 ปีไม่มีเงินเก็บต้องทำ zakat ไหมคะlah buka kedai pun hitung lah dalam kedai tu bagi ada banyak mana kalau tak sapa dengan isok mah ni kok tak wajib lah zakatnya tak ada duk payah apa kali Tuhan nak wajib zakat pun Tuhan tak juga syarat dia kena sapa cukup setahun dah sapa ni isok duit jam nun taruh mana taruh 5 kok sama mah ni tu nah milkul tam duit tu duk milik kita tak ada duk di hotel demo tu ya ada juga alhamdulillah ทองต้องกลัวซะกะทุกปีไหมครับแน่นอนครับเป็นวาญิบทุกปีวาญิบsetahun sekali duk taruh mah 10 kok tahun lepas bayar dah tahun ni kena bayar pula ya kena bayar nak tahu ya apa panggil tu cukup setahun tahun ni bayar dah tak nak pay nak bayar pula tahun tu nak bayar kau siapa habis tak siapa ni sok zakat nu sebab tu Nabi kata mu jangan taruh harta kamu supaya dimakan oleh zakat. Duit ada kena menego. Jangan taruh makan di zakat setahun sekali. Tapi nampak yang makan di zakat dengan sebab keluar zakat saat ni Tuhan akan murah lagi, tambah lagi kepada kita.